Skop SARA dicadangkan akan diperluaskan dengan pembelian makanan-makanan yang lebih sihat. So maksudnya sebelum ini SARA yang kita nikmati adalah makanan-makanan yang tak sihat ke? So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Berita semalam 13 hari bulan 8. Okay, tapi hari ini 14. Aku just share je lah, lambat sikit kan. Tapi macam mana pun, perkara ini ada orang kata proses untuk nak diteliti kembali. Berdasarkan kenyataan sebelum ini, kalau kita lihat, memang kenyataan awal mengatakan ada barangan-barangan basah. Lepas tu, keluarnya barangan apa? Frozen banyak kan? Tapi ini ada lagi orang kata proses mereka orang kata nak lakukan juga, okay, untuk rakyat Malaysia jugalah. Jom aku nak baca berita daripada berita.rtm.gov.my. So berdasarkan artikel ini, okay, semalam, yang mana skop sumbangan asas ramah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Sebenarnya idea ini datang daripada rakyat itu sendiri, bukannya daripada Datuk Seri. Okay, kita ini yang mana lebih memahami berbanding beliau. So sebab itulah rakyat Malaysia, korang selalu komen-komen, okay, dekat bahagian komen-komen berkait dengan isu ataupun topik SARA ini. Diorang tengok dan inilah yang dilakukan. Kita sambung balik. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan rantaian bekalan kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan perlindungan golongan terjejas. Cadangan berkenaan telah disetujui dalam mesyuarat Jawatan Eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara kali ke-18 hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat. Okey, nakol seterusnya yang bakal dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Pada yang sama, mesyuarat turut meneliti hala tuju beras putih tempatan BPT bagi memastikan kepentingan pengguna serta kelangsungan industri padi dan beras tempatan dapat diseimbangkan. Antara yang diberi perhatian ialah cadangan mekanisme peralihan ataupun soft landing melalui program beras bersubsidi bagi memastikan kumpulan rentan terus dilindungi sebelum sebarang perubahan dasar dilaksanakan secara menyeluruh. Dalam pada itu, kerajaan juga mengambil serius tekanan kos yang dihadapi sektor perniagaan, logistik dan agromakanan, okay, termasuk kesan perkembangan geopolitik, kos pematuhan import serta penyasaran subsidi terhadap kos pengeluaran makanan. Agensi berkaitan diminta terus memperhalusi mekanisme sedia ada, termasuk bantuan bersasar kepada petani, nelayan dan kumpulan yang terkesan bagi memastikan tekanan kos tidak membebankan pengguna. Mengenai aspek kesihatan, mesyuarat turut mengambil maklum kemajuan 11 inisiatif riset yang sedang dilaksanakan bagi membantu menangani kos penjagaan kesihatan swasta, memperluas akses dan memberikan lebih banyak pilihan kepada rakyat. So aku tak nak baca lebih lain. Yang penting sekali isunya SARA itu sendiri, yang mana sekian lama mungkin ada di antara korang kategori isi rumah yang biasa menikmati pembelian melalui program SARA ini. Of course dia tahu benda itu masih lagi ada weakness, masih lagi ada kekurangan. Yang mana takkanlah setiap bulan nak beli barangan yang sama sahaja. Of course lah, mestilah ada option yang lebih luas sebagai orang kata mereka yang betul-betul nak dapatkan, nak gunakan manfaat SARA ini. Lagi-lagi dalam kategori isi rumah. Bagi kategori bujang tu, aku tak tahulah apa korang beli. Tapi of course, korang pun mestilah beli pembelian yang orang kata yang kena dengan kehidupan korang lah seharian kan. Itu saja apa kata korang. Komen saja dengan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.